Hari ni kita masuk dapur, kita nak memasak kari ketam. Bahan dia bawang merah, bawang besar, bawang putih, halia di blender, air asam jawa, rempah kari, santan. Panaskan minyak, masukkan bahan kita. Bawang dah layu, kita masukkan daun kari dengan herba campur. Masukkan rempah kari. Kacau sehingga dia naik minyak. Dia garing, kita masukkan ketam, bahan perasa, air asam jawa, santan kotak je. Okey, kacau. Ya, kari ketam kita cara kita. Selamat mencuba.